Assalamualaikum dan salam sejahtera geng. Welcome back my YouTube channel. Okay geng, video kali ni saya nak pasang rak kasut. Rak kasut yang boleh muat 16 pasang kasut. Rak kasut ni berkualiti tinggi geng. Color dia color brown. Kita potong dulu, kita boxing dulu. Tunggu geng. Dah potong, kita buka. Ni dia color brown. Color brown. Nampak tak? Dia punya safety packaging memang okey lah. Ni dia kayu dia. Dia bukan kayu cipok lah, lebih kurang macam cipok tapi dia padat. Ni dia punya handle, dia punya barang-barang lah, skru. Lepas tu dia bagi sekali screwdriver sekali. So ni dia punya kualiti, nampak tu. Dia padat lah. Dia padat, nampak macam kayu. Geng, ni dia bagi juga instruction manual instruction dia. Kalau nak pasang just follow je satu persatu. Cuma kalau nak buat benda tu kena tengok betul-betul lah. Jangan terbalik sana sini. Ini barang-barang dia yang kita dah selongkar habis. So kita asingkan mengikut instruction manual buku tu. Ikut berapa banyak. Ada 2 keping, lepas tu ada 3 keping. Ni sekeping, ini 2 keping. So bila kita dah asingkan macam ni, senang sikit nak buat kerja. So tak payah nak tercari-cari, senang nak buat kerja, senang nak decide mana. Tapi first kita kena ikut instruction dia lah. Apa nak buat first dulu. So let's go. Kita buat pemasangan secara perlahan-lahan ikut instruction dia. Alright, let's go. Geng, first kita tengok dulu instruction manual book ni. Tengok kuantiti barang yang dibagi. Mesti cukup setiap barang yang dibagi tu. Tengok daripada sini. Kira jangan nanti dah nak pasang-pasang tiba-tiba tak cukup. Ni kita akan first kita akan buat ini dulu. Kita buat pintu dia dulu. Buat untuk tempat simpan kasut tu. Ni dia punya skru yang dia bagi. Senang asingkan skru dia. Kalau siap-siap, nanti tak payah nak susah-susah, tak payah nak selongkar-selongkar. Senang nak ambil kalau dah buat macam ni. Yang ni yang tadi dalam plastik tu, yang dia letak sekali semua ke dalam tu. Kerja-kerja ni kita perlukan tukul. Ni drill cordless. Kalau ada, lagi bagus lah. So kerja-kerja jadi cepat. Kalau pakai screwdriver tangan tu mungkin lambat sikit lah. Ni dia. Ni dia first instruction dia. First yang kita kena buat dulu. Kita nak buat dia punya tempat kasut dia dulu. Just follow tu je lah. Ni pintu dia. Ini yang bahagian depan. Kita buat macam ni. So just follow je satu persatu, senang. Geng, jom kita pasang. Ni kita pasang kat ujung tu. Kat ujung tu dia memang ada lubang untuk pasang skru. Kat sini kiri kanan ni lubang skru dia ada 3. So ada skru dia ada 3 lah. So kita dah pasang macam tu. So macam ni lah. Ni dia hasilnya. So next kita akan pasang. Ni dia. Tunjuk lagi. Inilah hasilnya. Berapa kali nak tunjuk itu pintu yang akan kita continue nanti. Jom kita lengkapkan benda ni. Kita siapkan bentuk satu pintu. Kita ambil kayu ni. Kayu ni kita akan pasang dekat situ. Setiap kali nak pasang benda tu, benda ni bila kita pasang kat sini, dia ada angle dia. Ni angle dia. Kita masukkan ke dalam lubang angle dia tu. Pastikan dia masuk. Dekat lubang angle dia tu. Sebabnya bila angle dah kayu tu dah masuk ke angle tu, so lubang skru tu memang ngam-ngam geng.
lubang skru tu memang ngam-ngam kena dekat kayu tu. Okey, so kita pasang skru. Skru dia ada 2. Okey, lubang tu pun dekat warna hitam tu, dekat plastik tu memang ada 2. So, okey, dah pasang satu, pasang sebelah pula. Okey, pasang sebelah. Pastikan dia punya kayu tu masuk dekat angle tu lah, dekat lubang dia tu. So bila dah masuk tu, lubang skru tu memang ngam-ngam dekat kayu tu. Okey, pasang skru. Kiri kanan ada 2 skru, total ada 4 lah. Ada lubang dia pun ada 2. Okey. Cepat sikit pasangnya. Okey. Dah. Okey, inilah dia. Inilah hasil dia. Siaplah satu pintu. Okey, tempat tak kasut tu. Okey, kat situlah lubangnya yang kita akan selit kasut nanti. Okey. So siap satu pintu, next kepada pintu-pintu. Okey. Pintu yang ke-3 ke-4. Inilah dia hasilnya yang dah siap, saya dah completekan 3 pintu. So kita next ke pasang dia punya bentuk dia punya body rack tu. Ni dia. Okey, kita akan pasang kiri kanan. Okey. Ni ada lubang 2 ni. Kita akan pasang kat situlah. Ni dah ada lubang 2. So ikut je instruction dia punya manual, dia punya instruction manual tu dekat kertas tu. Okey, kalau ikut pelan-pelan confirm boleh buat, geng. Okey. So, jom kita pasang. Lubang tu pun pastikan ikutlah. Okey, ikutlah lubang tu, pastikan lubang tu dekat bawah ke, dekat atas ke. So jangan terbalik. Bila terbalik nanti, okey, kita nak buka balik, jadi satu kerja pula. Buka tak ada masalah, buka balik tak ada masalah. Cuma bila first kita dah drill tu, kita nak buka tu jadikan loose lah. Okey, ini dia punya skru. Kita akan pakai. Okey. So, pasang skru. Okay, stop. Nanti bila dah pasang semua akan terbentuk lah. Ni dia dah terbentuk lah dia. Okey. Sedikit demi sedikit dah terbentuk. Okey, rak tu. Okey, pasang dulu semua. Pasang dulu skru tu. Okey, jangan paksa sangat skru tu, takut nanti pecah ke apa ke. Okey, cukup sampai tahap itu je dah. Benda tu dah kuat dah. Okey. Okey, ini pula. Ini kat bawah. Ini dekat bawah, bawah sekali. Ini kalau ikutkan, ini kita punya pemasangan untuk bahagian atas, okey. Ini untuk kita nak buat apa dia punya pintu kabinet. Pintu kabinet. Sebab rak kasut ni dia datang sekali dengan pintu kabinet dia bahagian atas, ada 2. Okey, dekat bawah tu simpan kasut, dekat atas tu bolehlah simpan stoken ke apa ke. Tak apa, nanti dah siap nanti saya akan tunjuklah. So kita pasang dulu benda ni. Benda ni ada 2 je. Okey, dah. Okey, skru tu dah pasang ada 2, dan ambil kayu yang paling kecil, geng. Okey, lubang tu yang saya tunjuk tu, lubang tu pastikan berada dekat bawah. Okey, dah masukkan macam tu. So ambil skru. So macam tu lah. Okey, ikut kedudukan dia. Saya tunjuk tu, pastikan skru lubang tu ada dekat bawah. Ambil dia punya skru ataupun dia punya lock. Okey, lock macam tu lah. So bila kita lock macam tu, dia akan pegang. Okey, dia memang akan pegang sebab dia akan sangkut ke dalam. Alright. So ini pula, ini bahagian pintu tu lah. Okey, cuma zoom daripada tepi. So pastikan benda tu masuk. Ada dia bagi pin. Okey, pin stopper ni untuk menahan laci nanti termasuk ke dalam. So apa-apa pun nanti tengok macam ni. Okey. Macam tu lah. Macam tu. So ada lubang tu kan. Okey, masukkan benda tu. Okey, masukkan macam tu. Kiri kanan, geng. Okey, kiri kanan. Macam tu, ambil pintu. Okey, ambil lah pintu laci tu. Laci dia tu, cover tu, macam tu lah. Okay. So kita ke next
kayu lagi, okey, untuk tutup, okey, di belakang tu. Okey, macam tu lah. Okey geng, so ini kayu dia kat belakang. Okey, ni lubang skru dia, kita masuk kat situ. Kiri kanan dia. Okey, ini skru dia yang panjang, satu, dan kiri kanan tu ada dua, tengah-tengah tu ada dua, dan tepi pun ada dua. So total skru dia 6 lah, macam ni. Okey, saya dah pasang dah macam ni. Okey, dan ni lagi kita pasang. Okey, dah siap. Saya macam tu lah. So dia punya drawer tu, laci dia macam tu lah. Pasang macam tu. Macam tu lah. Slot dia macam tu je. So dah nampak dah terbentuk dah. Okey. So ini pula next lagi bahagian atas dia. Okey, yang lubang tu tu tempat slot dia punya pin dia. Masuk kat situ. Okey, kita dah masukkan. Okey, kita pasang skru. So, skru dia ada 3 kat tengah-tengah tu, dan dekat ujung tu ada lubang untuk slot dia punya pin. Okey, 3 dah pasang. Alright, kita pasang dulu skru ni. Okey, dah. Dan ini yang tadi 2. Okey, settle. So bentuk dia macam tu. Okey, next kita pasang pintu. Okey, dia punya tempat yang pintu tu lah, tempat kasut. Sebelum tu kita pasang dulu kayu yang last ni. Okey, dekat atas, dekat bahagian bawah. Okey, macam ni. Okey, so dah pasang tadi. So ini adalah hasilnya, dah nampak dah. Okey, lepas tu kita pasang board dia. Okey, playboard dia kat belakang. Semua pasang pakai paku, tukul pakai paku. Okey, macam ni lah. Okey, 3 tu kita dah pasang. Okey, ini hasil dia. Okey, yang selotip tu, tab tu saya pasang, okey, additional lah. Okey, sebab dia kembang, dia terbuka macam tu. So saya pasang tab macam ni, selotip macam ni. Okey, pasang pintu. Okey, ini dia punya pin lock. Okey, kita masukkan kat dalam tu, yang lubang tu. Masukkan, tekan je pakai jari. Yang ini pula dia punya stopper. Pasang kat dalam tu. Stopper dia just tolak je masuk dalam tu. Stopper dia tu. Okey, ini dia, saya tunjuk tadi pin dia. Okey, tekan je pakai jari, masuk. Okey, so kita pasang pintu ni. So kiri kanan ada dia punya pin lock macam ni. Okey, yang ni nak pasang ni senang je. Okey, masukkan macam tu dulu. Lepas tu dah macam tu, nanti tekan dekat ujung je. Okey, ni ni stopper dia dah pasang. Jadi lubang dia untuk pasang pin tu. Okey, letak macam tu, dan kat ujung tu tekan je. Tekan dan cari lubang tu, masukkan kat lubang tu. Okey, bila dah masuk, nanti maksudnya dia dah pegang lah. Okey, sebelah pun sama juga macam tu. So dah pasang, siap. So inilah dia. Macam tu. Bentuk dia macam tu lah. Okey, jadi kat bawah tu pun saya dah pasang semua. So dah siap. Inilah hasil dia. Cun tak? Cantik tak? Okey geng, pemasangan pun senang je. Kita just ikut punya instruction manual tu. Okey, so jangan salah pasang. Kalau salah pasang nanti dia nak buka balik boleh, tak ada masalah. Cuma bila kita dah pasang, nak buka balik tu, skru dia akan jadi macam nampak longgar lah. Okey, yang ini dia punya pemegang bila kita pasang kat dinding, kita just pasang benda tu untuk benda tu tak bergerak. Okey geng, so dah siap settle. Inilah dia.
Inilah dia cara masukkan kasut. Okey geng.